guys, kita basuh kereta dulu. Itu bos mak aku tu, dia nak pergi klinik tu. Dia nak pergi klinik. So kita tinggalkan kereta dulu. Ini bos dia. Ini bos. Bos daripada Bangladesh. Ini daripada Pakistan. Waalaikumsalam. Okay guys, kita kat klinik Dia Raisa. Sebelum guys. Okay. Sekarang ni kita masih lagi tunggu. Belum selesai lagi. Dia kata dalam 30 minit lah. Tapi tak apalah. So yang ni lah kawasan dia. Kita ambil angin dulu kan. Dia dekat sebelah ayam gepuk, dekat alat stationery ni, alat tulis. Kat sini lah. Yang ni dekat Setia Alam, sebelah car wash ni. Ni car wash favorite. Let's go. Kereta pun dah kilat. Okay, kalau korang tengok ni, yang ni pakai wrap tau. Fully wrap kereta ni. So wrap ni, kalau wrap tak betul, dia akan jadi macam ni lah. So yang ni kena hantar balik lah ni kan? Sebab dia ada warranty lagi ni. Nampak jadi bubble macam ni. Baik kita buat coating je. Cuma wrap ni cala tak masukkan dalam lah. Tapi kalau cala cat je lah kan. Betul tak? So next time kita coating je lah. Okay guys, kat sini ada juga weight loss. Lepas tu untuk penyakit kulit. Lepas tu hair loss. Hair loss ni macam kurang percaya lah. Tapi yang lain semua okey lah. Hair loss kenapa kurang percaya? Sebab hair loss dia kena apa lah, dia kena tanam lah kalau dah loss kan. Kena air. Tak percaya sudah. Yang ni kutil-kutil lah. Kutil, rawatan kutil. Yang ni memang percaya. Kalau dekat India dia orang pakai benang lah, buang-buang benda ni kan. Cuba tengok dekat TikTok ke, dia cabut cap. Sakit bro kalau macam tu. Baik datang kat sini je, lagi senang. Datang kat sini, buat betul-betul. Ini selepas dia ada kesan-kesan ya. Ada kesan-kesan boleh hilang. So boleh jadi Fazura kan. Okay, sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment and share. Semoga video ini bermanfaat kepada semua sekali.